Kita semua tahu hidup ini pasti akan berakhir. Tetapi apa yang akan terjadi selepas itu? Kekosongan, kegelapan, atau sesuatu yang lebih besar? Jutaan orang percaya selepas mati bermulalah kehidupan baru. Kehidupan yang tenang, cerah, tanpa derita. Ini yang mereka namakan syurga. Bukan cerita dongeng awan, tetapi tempat hidup semula. Tempat tanpa rasa takut dan dendam. Hari ini kita akan cuba bayangkan bagaimana ia mungkin kelihatan. Tanpa sebarang khutbah, secara ringkas dan jujur. Orang Kristian, Muslim, Buddha atau hanya pemimpi, setiap orang ada pandangan sendiri. Ada yang bicara tentang taman, ada yang tentang cahaya, ada yang tentang kelahiran semula. Namun di mana-mana syurga bermaksud kedamaian, kehangatan dan kasih sayang. Mengapa banyak gambaran yang berbeza? Kerana orang di pelbagai negara cuba menjelaskan yang tidak dapat difahami. Mereka semua mengimpikan satu hal, jiwa kekal hidup di tempat yang lebih baik. Bagaimana jika semua ini hanyalah sebuah program? Teori kita hidup dalam simulasi kedengaran pelik, namun ia dibincangkan secara serius. Maka, syurga hanyalah tahap seterusnya. Mungkin selepas mati kita dimatikan, lalu kita berada di tempat yang tiada lagi sakit atau takut. Kedengaran aneh, tapi mengapa tidak? Yang penting, di sana benar-benar tenang. Bukan sekadar skrin cantik tanpa perasaan. Dalam Kristian, syurga itu ketenangan, cahaya, kebaikan dan Tuhan ada di sisi. Tiada siapa menangis, menua atau mati di sana. Kita boleh bertemu semula orang tersayang dan memulakan hidup baru. Tetapi ada syaratnya, seseorang perlu hidup dengan betul. Bagaimana pula dengan mereka yang tidak tahu aturan ini, tetapi orang baik? Ini adalah soalan yang pastor pun memberi jawapan berbeza. Di syurga Islam ada taman, sungai, teduhan dan ketenangan. Tiada kejahatan, tiada kesusahan. Mereka yang beriman dan mengikut jalan akan memasukinya. Namun, tidak semuanya hitam putih di sini. Bagaimana jika seseorang itu baik, tetapi hidup berbeza, tidak tahu tradisi ini? Adakah dia tidak layak mendapat ketenangan? Inilah sebabnya timbul perdebatan dalam agama. Namun, gambaran syurga ini antara yang paling jelas dan terperinci. Syurga Buddha bukan tempat berehat, tetapi tempat tenang untuk jiwa terus belajar. Tiada hingar-bingar di sana, tiada siapa yang mengganggu. Di sana, kita boleh faham siapa diri kita. Namun, ini bukan pengakhiran perjalanan. Kemudian, kelahiran baru, perjalanan baharu lagi. Timbul persoalan, bagaimana jika seseorang itu sudah selesa dan tidak mahu teruskan? Adakah salah hanya berada dalam kedamaian? Bagi Yunani purba, roh terbaik ke pulau bahagia. Di sana ada muzik, cahaya lembut, semuanya sederhana dan tanpa rasa takut. Tetapi tidak semua orang dibenarkan masuk. Lebih kerap wira atau orang istimewa. Bagi yang lain, tempatnya lebih biasa. Dan timbul soalan, adakah orang baik tetapi biasa tidak layak mendapat kedamaian syurga? Kedengaran tidak adil. Bagi Viking, syurga bukan tempat rehat. Ia adalah pesta dan pertempuran. Setiap hari bertempur, kemudian makan bersama teman. Dan begitu selamanya. Bagi mereka, itu kedengaran sempurna. Namun bagi kita, ia seperti gimnasium tiada henti. Tiada kedamaian, tiada kelembutan di sana. Ramai yang sebenarnya mengharapkan itu dari syurga. Dalam Hinduisme, syurga adalah persinggahan sementara. Ia indah dan damai, namun bukan pengakhiran. Roh akan lahir semula selepas itu, hingga ia menemukan sesuatu yang lebih besar. Jadi, syurga bukan ganjaran kekal, tetapi jeda. Persoalannya, adakah manusia sanggup kembali kepada derita, walaupun pernah mencapai kedamaian? Bagi Mesir purba, syurga adalah ladang, kerja, makanan dan kedamaian. Semuanya seperti di bumi, tetapi tanpa penderitaan. Roh membajak ladang, mengumpul hasil tuaian dan berehat. Selesa. Tetapi, adakah setelah seluruh kehidupan duniawi, kita mahu bekerja semula? Walaupun tanpa rasa letih, atau mungkin syurga hanyalah rutin biasa, tanpa rasa sakit. Salah satu soalan paling sukar, bagaimana pula dengan anak-anak? Adakah mereka juga di syurga? Jika ya, adakah mereka kekal kecil? Atau mereka membesar di sana? Bolehkah mereka mengingati ibu bapa? Pelbagai ajaran mempunyai jawapan tersendiri. Tetapi semua orang mahukan satu perkara, mereka yang kita kehilangan awal, selamat dan tidak kesepian. Ini bukan teori, ini adalah harapan. Kamu masuk syurga, adakah tubuhmu bersamamu, muda, atau tiada tubuh langsung? Ada yang kata, kita di sana dalam bentuk sempurna. Ada pula kata, tiada tubuh, hanya roh. Tapi, adakah kau akan memeluk keluarga? Dapatkah kau menyentuh bunga? Atau semuanya dirasai berbeza? Sukar untuk membayangkan ini. Namun jika tiada sakit, mungkin tubuh tidak lagi penting.
Adakah kau akan ingat segalanya? Atau yang buruk akan dilupakan? Ada yang kata, di syurga kita tidak ingat apa-apa. Ada pula kata, semuanya kekal. Jika kau ingat dendam, kematian, ketakutan, bagaimana bisa bahagia? Dan jika kau lupakan semuanya, adakah kau tetap dirimu? Nampaknya, hanya satu jawapan, ingatan di syurga tidak terhapus, tetapi berhenti menyakitkan. Harapan terhangat adalah berjumpa semula dengan yang tersayang. Memeluk ibu, berbual dengan teman, merasai keakraban. Hampir semua agama menjanjikannya. Bagaimana jika insan tersayang di tempat lain? Atau mereka tiada sama sekali? Adakah syurga jika kita bersendirian di sana? Atau akan ditunjukkan salinan mereka? Tiada jawapan jelas lagi. Namun semua percaya, cinta sejati tak akan hilang. Bagaimana pula dengan haiwan peliharaan kita? Mereka yang kehilangan kucing atau anjing berharap mereka juga di sana. Berdampingan, tanpa sakit, tanpa takut. Ada yang percaya haiwan punya roh. Ada pula yang kata mereka hilang begitu sahaja. Mungkinkah syurga tanpa mereka yang kita sayangi sepenuh hati? Orang percaya, jika ada hubungan sejati, ia tak akan lenyap. Di sana tiada jam, tiada hari Isnin. Masa seolah-olah berhenti. Jika segalanya abadi, tidakkah akan bosan? Bagi sesetengah, ini impian. Bagi yang lain, perangkap. Agar tak bosan, syurga selalu digambarkan dengan silih berganti, bertemu, berehat, menimba ilmu. Sesuatu yang lembut, bukan seperti jadual. Agar keabadian tidak memenatkan, sebaliknya menggembirakan. Jika semuanya baik, adakah akan ada kesedihan kadang-kadang? Atau itu dilarang? Mungkinkah kesedihan hanya lenyap, tanpa rasa sakit, takut, cemas, hanya perasaan ceria yang kekal? Namun jika semuanya sempurna, adakah minat akan hilang? Jawapannya mudah, di syurga ada pergerakan, penemuan dan interaksi. Bukan kewajipan, tetapi kegembiraan. Jadi kebosanan tidak sempat muncul. Adakah anda sendiri membuat keputusan di sana? Atau semuanya sudah ditetapkan? Bolehkah kita berkata, saya tidak mahu. Saya perlukan sesuatu yang lain. Adakah peluang untuk pergi? Atau ini kekal? Kebebasan adalah hal yang penting. Tanpanya, syurga tercantik pun akan menjadi sangkar. Maka di syurga yang baik, seseorang tidak hilang hak untuk menjadi diri sendiri. Walaupun semuanya sempurna. Bagaimana jika kamu di syurga dan di sisimu ada yang menyakitimu? Apa akan terjadi? Mungkinkah bahagia di sisi dia yang menyakitimu? Ada yang percaya orang begitu tidak akan ke sana. Yang lain pula, jiwa itu berubah. Yang penting, jangan tutup mata pada sakit, tapi jangan pula membaunya selamanya. Mungkin di syurga, semuanya akan teratur. Tanpa dendam, tapi dengan kebenaran. Saintis tidak menemui bukti syurga. Namun mereka tidak menyangkalnya. Mereka mengkaji otak, bukan jiwa. Ada yang kata kesedaran itu hanyalah kimia. Yang lain pula percaya ada sesuatu yang kekal. Akhirnya, semua bergantung pada perasaan, bukan formula. Adakah anda ingin percaya semua ini tidak berakhir? Ini bukan sains, ini hati. Mungkin syurga tiada, tetapi idea tentangnya membantu kita hidup. Kita kehilangan orang tersayang dan ingin percaya ia bukan selamanya. Kita menderita dan berharap ia akan lebih mudah kemudian. Walaupun syurga hanya rekaan, ia tetap diperlukan. Kerana ia memberi kekuatan. Kerana ia menjadikan hidup bermakna, bukan menakutkan. Dan di sinilah kekuatan sebenar syurga. Jika anda suka, langgan untuk berita lanjut. Kami menyajikan segalanya ringkas dan relevan.